sekolah sepatutnya menjadi tempat yang paling selamat untuk kanak-kanak. Satu kejadian kematian pelajar berusia 10 tahun di sebuah sekolah rendah di Negeri Sembilan. Siasatan dibuat di bawah Seksyen 503C sahaja, iaitu kes buli. Sedangkan ini maklumat yang saya dapat. Saya bertanggungjawab atas maklumat ini. Kalau polis panggil, saya boleh pergi. Pelajar ini, saya mahu siasatan dibuat. Maklumat saya dapat, pelajar ini ditemui mati ataupun ditemui dalam keadaan tergantung dengan skaf pengakak digunakan sebagai tali gantung, dan skaf itu tergantung di penyangkut baju tandas tersebut. Guru menurunkan murid tersebut, CPR dimulakan, tak berhasil, guru bawa pelajar ini, murid ini ke klinik, disahkan meninggal dunia. Adakah apa yang dibuat menteri pun tak ada, timbalan menteri pendidikan pun tak ada? Apa yang akan dibuat lagi oleh menteri? Adakah nak kata jangan kacau sekolah kami, jangan kacau murid kami, anak rakyat mati, tuan-tuan? Inikah kualiti pendidikan yang kita nak dengan perbelanjaan paling besar diberikan oleh kerajaan kepada sektor pendidikan?